Datang lagi ke Top Penang. Repeat metal card sekali lagi sebab last time hari tu kan kalah dengan kakak. Kali ni nak menang pula. Tapi memang tak boleh lawan. Kakak Naura menang juga. Pasal kalau dia kalah, saya kira teriak pula. Tengoklah punya menyerit dia bawa. Ingat senang nak potong dia. Lepas main ni kan lapar hampa. Lepas tu kami pilah makan dekat Grill with Dinosaurs. Kami pergi dinner buffet ni, dia dekat sebelah Jurassic Research Center. Ada banyak juga jenis makanan. Bagi kami tempat makan dia pun besar dan sangat-sangat selesa. Bukan setakat grill daging, just seafood pun dia pun ada. Banyak pilihan dan yang penting anak-anak mesti suka sebab konsep dia dekat sini bertemakan dinosaur. Sebab itulah dia tulis Grill with Dinosaur. First tempat yang kakak Naura pergi mestilah bahagian dessert. Kami dengan Anas pun penuh meja tau ambil makanan. Makanan dia dekat sini semua sedap-sedap. Anas 2 kali dia repeat ikan pari bakar. Kami pula duk ulang daging je. Grill with Dinosaur sekarang ni tengah buat promotion price tau. Bagi free entry untuk Jurassic Research Center dan hampa tambah RM10 je untuk setiap attraction. Jomlah bawa anak hampa The Top Kota Penang.